pada ni lah yang dekat laptop ni. Boleh? Okey. Boleh dengar tak? Okey, dengar tu Haji. Boleh. Okey tu Haji, Start, boleh kan? mula tu Haji. Okey. Lain pula rasanya. Sementara tu saya betulkan nanti. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Dan selamat datang kembali ke Widhi Buat Bicara tiap-tiap hari Rabu malam. Waalaikumsalam. Hari ini kita ada tetamu istimewa iaitu IRTS Dr. Muhammad Syamir bin Senin. Salah seorang pensyarah dari UTM, bertajuk CDM 2024, definisi dan istilah yang penting yang wajib diketahui. Kejap saya tukar skrin. Maaf, saya punya setting dah lari lah. Okey, silakan Dr. Syamir. Sebentar saya betulkan sampai ini. Okey, terima kasih Tuan Haji Arsyad atas pengenalan tadi. Assalamualaikum dan selamat petang ke selamat malam? Petang. Semalam kita nak tidur. Selamat malam. Waalaikumsalam. So, sebelum tu saya nak test, boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh lah Boleh. Elok. Okey. Jelas. Tolong kejap admin kalau ada question kat chat. Saya tak boleh baca chat. Tolong kalau Okey. Boleh. Ya. Nanti habis kontrak ni you beli Zoom lah. Betul. Okey, go ahead. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Jadi pada hari ini, pada petang ini saya akan kongsikan tajuk berkaitan dengan CDM lah. CDM 2024, tetapi hari ini kita hanya cerita pasal definisi dan istilah sahaja. So sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Saya tengok ada 68 orang. Ramai juga ni 68 orang. Dah berapa kali dengar ceramah ataupun dah berapa kali dengar talk berkaitan dengan CDM ni? Boleh tak saya nak tengok komen? Berapa kali? Mungkin ada yang first time, mungkin ada yang dah 5 kali kan. Saya nak tengok. Boleh tak komen dekat ruangan chat? Dah berapa kali tuan-tuan dan puan-puan dengar berkaitan dengan CDM 2024? Encik Syahid hanya first time. Amirul juga first time. Alif Riyas first time. Tuan Haji Azlan lama lah Dah 4-5 kali dah. Muhammad Faisal 3 kali. Amelia 2 kali. Ahmad Sufi baru sekali masa kursus triple S. So kali ni kali kedua lah kan Cik Ahmad. Kemudian Cik Arash 2 kali. Cik Akhil 3 kali. Rusli lebih 5 kali. Alhamdulillah. So ada yang first time, ada yang banyak kali. Tapi memang macam tu lah Iqbal, 3-4 kali tuan. So kalau kita nak tahu sesuatu perkara tu memang kita kena dengar banyak-banyak kali. Sebab saya pun kalau first time baca memang tak faham lah. Tapi sebab peraturan CDM ni adalah semasa saya bekerja. Memang tugas saya untuk promosi CDM ni. That's why masa mula-mula pun saya kurang faham. Bila saya involve kan, bagi talk, barulah start faham sedikit, lama-lama faham banyak. Macam sekarang pun saya still lagi belajar. Ada banyak lagi perkara yang saya belum mahir sepenuhnya lah. So kita ni belajar sampai bila-bila pun akan belajar lah kan, sampai kita matilah kan. Barulah kita berhenti belajar. Sebelum ni banyak dengar talk dari Dr. Fairuz. Ya, Encik Iqbal. Tadi saya nampak Dr. Fairuz pun ada malam ni, dia join. Mana tadi ada? Dr. Fairuz ada juga bersama kita sebenarnya. Okey.
boleh kita teruskan lah. So kalau tuan-tuan dan puan-puan buka peraturan CDM tu kan. So mana yang first time dengar berkaitan dengan peraturan CDM tu, apa yang tuan-tuan tahu CDM tu apa? Boleh tak saya nak type? Adakah tuan-tuan ingat apa biasanya yang apa yang kita tahu cucuk duit je lah kan, cash deposit machine kan. Tahu tak apa sebenarnya CDM tu? CDM 2024 ni, apa sebenarnya? Apa yang dimaksudkan dengan CDM? CDM stand for apa? Ada yang tahu apa yang first time tu? Tahu tak? Kalau tak tahu jangan segan cakap tak tahu kan. Nanti kan sesat jalan. Jangan risau, kita santai je pada malam ni. Topik pada malam ni sangat ringan. Kita nak borak macam kat kedai kopi je kan. Sembang santai. Construction Design Management. Yes, Ahmad Sufi. CDM ni Construction Design and Management. Basically memang dekat UK dia pakai term Construction Design and Management. Cuma dekat Malaysia dia lain sedikit. Dia ada silent W je. Silent W. Sebenarnya Construction Work Design and Management. W tu hilang. Sepatutnya CWDM. Tetapi kita nak popularkan sama macam dekat UK. Jadilah CDM. Malam ni memang tak boleh tanya hal-hal lain selain dari istilah dan definisi ke? Boleh Encik Ahir, jangan risau. Boleh. Boleh. So, kalau kita tengok definisi ataupun tafsiran dalam peraturan CDM ni, dia ada 23 perkataan yang dia tafsirkan. Jadi, kalau tuan-tuan nak tahu yang betul apa skop perkataan itu, tuan-tuan kena baca dekat dalam peraturan ini. Tak boleh baca dekat kamus. Kadang-kadang tu dekat kamus, dia tidak sama dengan tafsiran dalam peraturan. Tak kira lah tuan-tuan baca standard ke, kan? Baca apa-apa akta ke, baca apa-apa peraturan yang lain ke. Semua ada tafsiran. Kadang-kadang tu tafsiran dia tidak sama. So kena hati-hati, kena baca. Kalau tuan-tuan nak comply dengan peraturan CDM, kena faham betul-betul apa yang peraturan CDM tafsirkan. Takut nanti apa yang kita ingat betul rupanya salah kan. So kalau ikutkan tafsiran ni, dekat nombor belakang dia ada 14, 16, 10, 9 kan. Apa makna nombor ni? Siapa yang tahu? Boleh tak komen dalam ruangan chat tu? Ada yang tahu tak nombor ni nombor apa? Nombor dekat belakang ni. Ada yang tahu tak? Nombor yang paling besar berapa kan? 66 kan? Kontraktor kan ada lagi 71. Kekerapan. Betul Encik Ahmad Rizwan. Kalau kita buka peraturan tu dekat PDF kan, kita tekan control find. Contoh, kita cari je kerja pembinaan. Dia akan ada keluar sebanyak 71 kali. Ni yang paling banyak lah. So memang peraturan CDM ni khas untuk industri di tapak bina, untuk construction work. That's why paling banyak. Kemudian siapa sebenarnya yang paling banyak duty? Kita tengok lagi kekerapan nombor 2 paling tinggi, siapa dia? Siapa? Ada tak? Pereka bentuk ke? Kan? Mana yang kedua tertinggi? Nombor 9. Kontraktor kerja pembinaan. So sebenarnya yang paling banyak tanggungjawab dalam peraturan CDM ni adalah kontraktor kerja pembinaan, sebab ada 66 kali kan. Banyak duty dia. Sebab dekat construction work. Tapi tidak lupalah, klien pun ada tanggungjawab yang besar dalam peraturan CDM ini. Okey. So kita pergi tafsiran yang pertama yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah fail keselamatan dan kesihatan. Apa yang tuan-tuan tahu berkenaan dengan fail keselamatan dan kesihatan ini? Kalau ikut definisi yang ditulis dalam peraturan ini, dia cakap apa? Fail keselamatan dan kesihatan adalah
suatu fail yang mengandungi maklumat yang berhubung dengan suatu projek, iaitu apa-apa maklumat yang berhubung dengan projek itu yang berkemungkinan diperlukan dalam mana-mana projek yang berikutnya. Nampak? Agak-agak boleh faham tak? Ada yang confused tak? Betul-betul faham tak fail keselamatan dan kesihatan ni apa? Siapa yang tahu apa contoh-contoh kandungan dalam fail keselamatan dan kesihatan ni? Baru ni hari Isnin lepas, kemarin lah kan, saya pergi bagi talk dekat satu syarikat Sam Darby. Bila saya cakap fail keselamatan dan kesihatan, diorang assume yang itu adalah fail yang diorang selalu dengar, diorang yang selalu gunakan. Tetapi sebenarnya bukan. Jadi pada hari ini kalau boleh kita faham betul-betul apa dia fail keselamatan dan kesihatan. Datuk Faiz, rekod kesihatan. Rekod kesihatan. Rekod kesihatan. Tepat ke? Rasa macam kurang tepat. Encik Mat Hair. High rate report. SOP. High rate report. Betul. SOP. Betul. Dia sebenarnya fail keselamatan dan kesihatan ini diwujudkan untuk apa? Untuk projek yang akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya bila bangunan tu dah siap, maklumat-maklumat yang tertinggal, yang masih lagi wujud, yang masih lagi ada, yang masih lagi tidak dibuka, yang masih lagi tidak dirombak, kena masukkan dalam fail keselamatan dan kesihatan ini. Atau short form dia kita panggil SHF. Lepas ni kena ingatlah kalau kita sebut je SHF, dia merujuk kepada fail keselamatan dan kesihatan. Client briefing. S-Speed drawing. Yes, betul Encik Muhammad Faizal. So, S-Speed drawing adalah salah satu kandungan yang perlu dimasukkan di dalam fail keselamatan dan kesihatan. Kan? Lukisan seperti dibina. Maksudnya kita kena tahulah bangunan yang kita telah siap bina tu macam mana sebenarnya ia dibina. Dari segi kualiti dia kan, grade berapa, kita kena tahu grade dia. Kita kena tahu dia punya structure, jenis macam mana. Sebab kalau cerita pasal konkrit, banyak jenis konkrit. Ada yang konkrit biasa, ada yang konkrit tertulang. Bila dia letak besi, dia dah jadi tertulang. Kan? Reinforced concrete. Kalau kita tegangkan tertulang tu, dia dah jadi precast concrete. Jadi maklumat-maklumat seperti itu perlu ada dalam safety and health file melalui dokumen seperti SB drawing dan sebagainya. Macam mana pula dengan utility kan, laluan elektrik, laluan pipe air, laluan gas, semua kena ada dalam safety and health file ni. Supaya kerja-kerja yang akan datang dia boleh rujuk balik fail keselamatan dan kesihatan ini untuk dia buat apa-apa kerja seterusnya, macam dia nak buat renovation ke, dia nak tebuk untuk buat laluan piping ke. Jadi dia tahu sebelum tebuk, sebelum pecahkan dinding, dia kena tahu dekat dalam dinding tu ada apa. Kalau tak ada, dia simply tebuk dah, macam contoh dia nak pasang aircon kan, dia nak keluarkan copper pipe, dia drill, dia coring, kena pipe air, kena laluan elektrik, dah masalah lain kan. Sama juga kalau kerja-kerja perobohan kan, setiap apa yang ada di muka bumi ni, termasuklah kita, ada jangka hayat, tak ada yang kekal lah kan. Jadi sama juga dengan bangunan, dengan struktur, dia ada jangka hayat, dia ada lifetime dia. Cukup masa, contoh kalau design life dia 50 tahun ke, 70 tahun ke, 100 tahun ke, kalau dia tidak boleh perkukuhkan lagi, tidak boleh di-strengthen kan, maksud kadang tu tak praktikal dia nak kukuhkan sebab mungkin kos lagi mahal, mungkin dia robohkan lagi murah bina baru kan. Jadi apa cara yang paling sesuai untuk dia robohkan? Kalau dia tak ada maklumat
berkaitan dengan bangunan yang dia uruskan ni, dia akan simply je robohkan guna hack kan. Tapi kalau dia robohkan bangunan yang menggunakan pre-stress punya structure, kalau siapa yang duduk Lembah Kelang mungkin pernah dengar Jaya Supermarket lah kan. Jaya Supermarket tu dia nak robohkan. Bila dia robohkan guna cara biasa, guna hacking, dia tak tahu bangunan tu rupanya dibina secara menggunakan pre-stress punya structure. Ada tenaga tersimpan ataupun dalam bahasa Inggerisnya stored energy. Stored energy itulah iaitu tertulang ataupun besi, tendon, kita panggil tendon, wire keluli yang ditarik kan, tegang. Sebab besi ni dia ada yield point. Jadi nak sampaikan kekuatan pada yield, kekuatan yang maksimum tu, dia kena tarik kan, barulah dia dapat kekuatan yang paling kuat. Supaya dia punya slab tu tidak orang kata tu deflection, tidak melendut kan. So tetapi bila dia ditarik, dia disokong pada anchorage dia, pada hujung-hujung dia. So kalau pecahkan je dia punya support ataupun anchorage, wire tadi tu, tendon tadi tu terlepas, snap kan, dia akan berlaku apa? Berlaku sudden collapse sebab struktur konkrit tadi dah tidak disokong oleh apa-apa dan dia runtuh secara mengejut. Jadi pekerja tak sempat nak lari kan, dia pun tak expect yang bangunan tu akan runtuh terus dan berlakulah kemalangan jiwa. Itu yang kita tak nak. SHF simpan berapa lama lepas siap projek? Alien Link. Safety and health file ni kena simpan selagi mana bangunan tu ada. Sampailah dirobohkan, barulah safety and health file tu boleh dihapuskan. Tetapi kalau dekat tanah tu ada lagi underground utility, safety and health file tu sepatutnya kena simpan oleh owner tanah tu. Sebab barulah dia tahu dekat bawah tanah tu ada apa. Sebelum buat construction kena tahu apa sejarah tanah tu. Kalau tak ada safety and health file, kena buat survey. Tetapi kalau dah ada safety and health file, boleh rujuk je safety and health file. Kita dah tahu dekat bawah tanah kita tu ada tak underground utility, ada tak tunnel, ada tak laluan gas. Kan? Kalau tak ada, kita kena buat survey. Kita boleh tahu dalam safety and health file juga mungkin ada maklumat tanah kan. Maklumat tanah, jenis tanah, mungkin ada bearing capacity dia berapa dan sebagainya. Jadi dia memudahkan untuk kerja yang akan datang. Dia tak perlu lagi untuk buat penyiasatan tanah kan. Melainkan dia nak double check. Dia nak double check, dia dah ada maklumat, dia nak double check. Betul ke masih sama? Kalau masih sama, dia boleh buat double check. Saya minta drawing plan pipe dan elektrik dari developer. Dia cakap sudah tiada sebab dah 3 tahun. Masa saya beli rumah second. Kan sepatutnya sebab tapi ni 3 tahun requirement CDM ni hanya wujud pada 1 Jun 2024. Jadi yang lama tu tak ada. Dia hanya best practice je. Kalau developer yang bagus dia ada. Biasanya pemaju pun dia tak simpan. Yang simpan arkitek. Kalau boleh identify siapa arkitek dia, mungkin boleh cari. Sebab saya pun beli rumah kan, saya minta, boleh tak saya nak as-built drawing? Dia kata kalau saya nak, saya kena contact arkitek dan saya kena beli dokumen tu. Tetapi kalau kita faham betul-betul peraturan CDM ni, bila dah siap pembinaan, safety and health file ni adalah tanggungjawab daripada principal designer serahkan kepada principal contractor. And then kalau dah siap, principal contractor tu kena serahkan kepada klien. So kalau developer, kena serahkan kepada developer lah. And then bila developer tu developer tu jual kan rumah tu kan. Sepatutnya developer tu kena serahkan safety and health file termasuklah as-built drawing tu kepada owner baharu. Tetapi kalau dia tak serahkan, apa yang peraturan tu cakap, dia kena kekal simpan tersedia pada bila-bila masa. So dia kena pilih lah, dia nak serahkan kepada klien yang baru ataupun dia nak simpan. Kalau dia serahkan, dia punya tanggungjawab untuk simpan itu dianggap telah mematuhi.
boleh tengok peraturan berapa. Saya pun tak ingat lah. Jaya Supermarket di Seksyen 14 P Jaya ke? Saya pun tak tahu. Saya tak ingat lah Encik Akhir. Saya tak ingat. Bangkok hari tu runtuh jalan. Sebelum CDM ada requirement safety and health file. Tak ada. Sebelum CDM tak ada. Semua best practice sahaja. Biasanya yang bangunan yang ada bila bangunan yang klien nak operate. Kan? Bila bangunan yang klien operate sendiri, macam bangunan Petronas, bangunan TNB kan, yang dia tak jual, biasanya dia ada maklumat tu supaya nanti apa-apa dia nak buat terhadap struktur tu senang. Tetapi kalau maklumat bangunan yang dia nak jual, biasanya dia tak adalah. Sebab dia kata tak perlu pun nanti dia dah tak nak pakai kan. What about project that started before CDM implementation do need to maintain? Kalau projek yang dah start tetapi belum siap, sekarang kena adakanlah sebab peraturan CDM dan OSHA pindaan dia tidak beri apa-apa pengecualian ataupun cut off date. Diberikan pengecualian kepada pembinaan yang dah mula ke tak ada. So nak tak nak kena comply. Dia tak ada pengecualian untuk projek yang dah siap. Tuan lompat soalan saya. Alamak je ke? Safety and health file ni ada standard form ke? Ada index ke apa yang nak tulis? Sorry Encik Zulkarnain. Kalau nak tahu boleh buka garis panduan OSHIM. Dekat garis panduan OSHIM, tajuk safety and health file dia ada senaraikan tajuk-tajuk kandungan safety and health file tu apa yang kena ada. Salah satunya SB drawing lah. Boleh baca. OSHIM guideline. OSHIM atau garis panduan OSHIM boleh download percuma sahaja dari website DOSH. Boleh dapatkan. Adakah safety and health file ni sama dengan dokumen OSH-MS? Dokumen OSH-MS dokumen HMS ni matlamat dia untuk apa Encik Feldila? OSH management system ni. Untuk apa? Dia berkaitan tak dengan pembinaan? Dia lebih kepada syarikat kan OSH-MS ni. Yang ini berkaitan struktur, berkaitan bangunan. Tuan Haji Majaya itu memang di S14. Terima kasih Tuan Haji Omar, saya punya ex-boss. Adakah bukan? Itulah doktor, jika tengok pada CDM guideline ni banyak dokumen bagi, tapi bila discuss dengan project team, DEPA summary, client brief as building material yang digunakan dengan UMAP. UMAP apa? Tak faham, sorry. Okey, seterusnya adalah definasi untuk fasa pra-pembinaan. Jadi dekat peraturan CDM ada terangkan apa yang dimaksudkan fasa pra-pembinaan. Maksudnya bila start, bila end dia kan. Dia ada kata artinya mana-mana tempoh semasa apa-apa reka bentuk atau kerja persediaan bagi satu projek itu sedang dijalankan termasuklah semasa fasa pembinaan. Kan? Jadi apa maksud dia? Dekat bila-bila masa kalau ada buat reka bentuk, dia masih lagi fasa pra-pembinaan. Tetapi mungkin untuk elemen yang berbeza kan. Kadang tu construction ni dia sangat dynamic. Dia baru start piling, dah pasang piling, dia baru nak plan untuk pile cap kan. Bila pile cap dah pasang, baru dia nak plan untuk ground beam. So mungkin dia akan concurrent. Tetapi untuk aktiviti yang berbeza. Selagi ada fasa pra-pembinaan ni, selagi itulah ada tanggungjawab siapa? Tanggungjawab principal designer. Sebab kalau kita baca peraturan CDM ni, tanggungjawab principal designer ataupun pre-construction work designer, dia bertanggungjawab untuk menyelaras, mengurus dan memantau fasa
pembinaan. Boleh dapat ke slide ni? Boleh, nanti saya share kepada urus setia. And then fasa pembinaan. Apa yang dimasukkan dengan tafsiran fasa pembinaan? Artinya tempoh masa apabila sesuatu kerja pembinaan bagi suatu projek bermula hingga kerja pembinaan bagi projek itu selesai. So maksudnya kalau start je physical activity di tapak, dia dah mula dah fasa pembinaan. Kenapa tafsiran ini penting? Kena faham betul-betul tafsiran ini sebab banyak kehendak, banyak peruntukan yang dia akan kod fasa pembinaan. Antaranya CPP kan. CPP ataupun Construction Phase Plan ataupun pelan fasa pembinaan hendaklah disediakan sebelum fasa pembinaan bermula. Jadi kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan fasa pembinaan. Maksudnya apabila suatu kerja pembinaan, sesuatu projek itu bermula. Kalau dah ada je physical activity, kena make sure CPP dah siap dah. Jangan construction work dah start, lori dah masuk kan. Piling dah start tapi CPP tak siap lagi, tak ada lagi kan. Sepatutnya CPP dah ada. Apa lagi requirement yang berkait rapat dengan fasa pembinaan? Dekat peraturan 8. Apa dia peraturan 8? Berkaitan dengan pemberitahuan projek. Pemberitahuan projek, tanggungjawab siapa? Tanggungjawab klien. Kalau dulu peraturan BOWEX under Akta Kilang dan Jentera, pendaftaran tapak dibuat oleh kontraktor. Yang itu dah tiada. FMA dan mansuh, semua peraturan di bawah FMA tidak terpakai dah. So kehendak yang baru adalah klien ataupun pemunya projek kan. Siapa yang punya projek perlu buat pemberitahuan kepada ketua pengarah. Macam mana nak buat pemberitahuan kepada ketua pengarah? Melalui website MyKKP. Jadi pemberitahuan dalam peraturan 8 tu kena buat pada bila? Kita dah tahu siapa yang kena buat. Tetapi bila kena buat? Kena buat as soon as possible, secepat yang mungkin sebelum pembinaan bermula. So that's why pentingnya tafsiran ini. Kalau pembinaan dah mula tetapi klien gagal buat pemberitahuan projek, klien boleh dikenakan denda. Dah ada kes dah yang DOSH dakwa developer yang dia dah buat pembinaan yang dah start tu pun dah lebih 30 hari. And then JKKP dakwa developer tu. Okay. Selesai. Tu sampai dapat CPC atau sampai tamat tempoh DLP. Yang ini macam mana nak declare? Sepatutnya bila dah dapat CPC pun boleh declare sebagai pembinaan dah siap. Kan dah dapat CCC, dah boleh duduk. Maksudnya dah selamat untuk duduki kan. Tetapi kalau DLP, dia akan start projek baharu. Kita tak boleh treat projek yang sama sebab dia dah projek repair. Dia punya projek adalah repair, bukan pembinaan lagi. Kalau DLP tu bila ada komplain baru dia start. Jadi bila dia start untuk repair defect tu, dia kena kira defect yang dia nak buat ni lebih tak 30 hari bekerja. Kalau lebih dia kena buat pemberitahuan. Kalau tak lebih dia hanya dikecualikan untuk buat pemberitahuan sahaja. Kehendak-kehendak lain di dalam peraturan CDM ini dia still lagi kena comply. So basically construction work pemberitahuan projek ni dia lebih kepada kerja-kerja fizikal. Kalau kerja fizikal tu 5 hari, dia kira 5 hari je lah. Kan? Kalau habis selepas 5 hari siap. Mungkin bulan depan baru datang balik ada lagi kerja-kerja defect. Then dia start balik yang baharu. Dia tidak bersambung, dia tidak kumulatif. Dia boleh terpotong-terpotong macam tu. Harap menjawab Encik Ahmad Ridwan.
Cik Aileen, klien buat pemberitahuan, siapa responsible OSHI? Kita guna akaun MyKKP. Kita bahagian OSHI tu kosong, siapa kena assign? Aileen dia nature sebagai klien ke, consultant ke, designer ke, contractor ke klien? Okay. Untuk keperluan OSHI ni sebenarnya dia tiada kaitan dengan projek pembinaan. Dia peruntukan dia di bawah OSHA. So tanggungjawab dia adalah jatuh kepada majikan. Walaupun majikan tu tak buat projek pembinaan, kalau pekerja dia ada 5 dan lebih, dia kena ada OSHI. Semua majikan, tak kira lah majikan di peringkat klien ke, majikan di peringkat konsultan ke kan. Kalau konsultan punya firm, ada 5 dan lebih pekerja, dia kena ada OSHI. Kalau kontraktor pun sama. Sebab dia majikan. Kontraktor, main-con contohnya. Main-con ataupun principal kontraktor. Ada 5 dan lebih pekerja, kena ada OSHI. Kalau subkontraktor, dia dah majikan yang berbeza. Subkontraktor pun kena ada OSHI. Salah seorang pekerjanya bertindak sebagai OSH coordinator. Regulation 38 CDM refer kepada CDM professional dan CDM coordinator. Dia salah dua dia. Tidak semestinya dia, mungkin boleh minta assistant daripada orang lain yang mungkin bukan CDM professional atau CDM coordinator. Dia include but not limited to. Encik Man. Nampaknya saya jawab soalan je, saya tak payah present lah kan. Soalan banyak, saya baru slide nombor 3 ni. Tapi slide saya tak banyak pun, ada 14 je. Sekarang saya di slide nombor 7. Okay. Kita owner tanah, kontraktor buat kerja bina petrol station. Kita tidak ada pekerja tetapi pemberitahuan guna akaun MyKKP kita. Projek tu dibuat untuk siapa? Siapa yang own the project? Siapa yang fund the project? Tetapi sebagai owner tanah, kalau cakap pasal OSH coordinator tadi, dia kait rapat dengan majikan dengan pekerja. Kalau owner tanah tu sebagai majikan dan ada lebih daripada 5 pekerja, kena ada OSHI juga. Tetapi kalau owner tanah tu bukan buat projek tu untuk dia tak fund kan. Sepatutnya bukan dia yang buat pemberitahuan projek tu. Sepatutnya siapa yang fund. Macam kalau kita ada tanah, kita pajak. Kita pajak and then ada orang yang sewa tu dia nak buat kerja pembinaan. Sepatutnya orang yang sewa tu yang jadi klien dan dia yang keluarkan duit untuk bina bangunan dekat tanah kita tu kan, yang kita pajak tu, dia lah perlu jalankan tanggungjawab sebagai klien. Klien fund tetapi tidak ada pekerja sendiri, kontraktor yang buat kerja dia. Dia saja ada pekerja. Siapa? Aaron OSHI. OSHI klien tetapi dia tak ada pekerja. Klien tak ada pekerja. That's why bila klien tak ada pekerja, dia boleh lantik assistant, pembantu, konsultan dan sebagainya. Kalau tak cukup, kalau dia tak ada pekerja lebih daripada 5, dia tak perlu OSHI pun. Tak perlu. Sebab majikan yang lebih daripada yang 5 dan lebih baru ada keperluan untuk melantik OSHI. Macam tu banyaklah OSHI dalam construction site. Okey, Encik Zulkarnain kena faham betul-betul. OSHI bukan untuk construction site semata-mata. Kita kena ingat walaupun consultant firm, dia ada office dia kan. Dia ada office dia. OSHI tu bertindak untuk memantau, untuk menasihat keselamatan dan kesihatan dekat office dia tu. Walaupun dia tidak buat kerja pembinaan, tetapi dekat main office dia tu, dia kena ada OSHI yang melihat perkara-perkara berkaitan dengan safety. Sama juga dengan kontraktor kan. Kontraktor biasanya dia ada pejabat dia, bukan semata-mata untuk construction. Sebab requirement untuk construction dah ada lain. Kalau projek yang lebih 20 juta dah kena ada SHO. Kalau principal contractor dah kena lantik triple S dan sebagainya. Itu semua yang ni, OSHI ni lebih kepada OSHA sebenarnya. Dah luar skop dah.
Itu bawah OSHA. Kita hari ni kalau boleh nak cerita tentang CDM ni, CDM. Tapi tak apa, mana yang saya tahu insyaAllah saya boleh jawab. Adakah CPP sama dengan PSP, doktor? PSP tu stand for apa Yang saya faham, Principal Submitting Person. Betul ke Cik Man? CPP ni sebenarnya pelan fasa pembinaan, construction phase plan. Apa yang kontraktor ataupun kalau single kontraktor tu yang kena buat pelan fasa pembinaan ni. Kalau multiple kontraktor, principal kontraktor yang kena buat pelan pembinaan ini. Basically dia adalah pelan perancangan macam mana dia nak laksanakan pembinaan itu dengan selamat. Project safety plan. Yes, dia adalah kandungan pelan fasa pembinaan. Betul Cik Man. Kecuali ATM, Ordinan, Perkapalan dan Perkhidmatan Domestik semua terlibat pasal lebih 57. Perlu melantik OSH coordinator. Betul. Betul. Sebab kalau 3 tu terus tak perlu comply dengan OSHA dah. Jadi OSHA tak perlu baca. Betul Cik Hamid. Thank you. Kemudian kerja pembinaan. Jadi nak tahu tuan-tuan perlu comply ke tidak dengan peraturan ini, tuan-tuan kena baca tafsiran kerja pembinaan. Kalau tuan-tuan baca dekat kamus kerja pembinaan, mungkin ada yang tak masuk kan. That's why pada awal-awal tadi saya kata jangan baca definisi dekat kamus. Baca definisi dekat peraturan yang tuan-tuan nak comply itu. Kan? Sebab apa dia cakap? Kerja pembinaan termasuklah kerja pembinaan, pengubahan, kan? Penukaran, perpasangan, pentauliahan, pengubahsuaian, pembaik pulihan, penjagaan, penghiasan atau penyelenggaraan termasuk pembersihan yang melibatkan penggunaan air atau pelelas pada tekanan tinggi atau penggunaan bahan pengakis atau toksik, penyahtauliahan, perobohan dan atau perombakan suatu struktur. Jadi kalau kita cakap membina sahaja, perobohan ni dah tidak membina. Perombakan pun dah tidak membina. Jadi kena tahu. Sama juga dengan pembaik pulihan mungkin tidak membina. Penghiasan pun mungkin tidak membina kan. Cuci-cuci dan sebagainya mungkin bukan membina sesuatu kan. Bila membina ni kita nampak dia akan membesar ataupun meninggi dan sebagainya. Tetapi tidak. Peraturan CDM ini tafsirkan seperti ini. Pelbagai aktiviti ini kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian terlibat, dia adalah kerja pembinaan. Tetapi dia terikat terhadap struktur. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buat perpasangan kereta, adakah dia struktur? Kereta bukan struktur. Kereta adalah kenderaan. Kan? Jadi kena faham tafsiran struktur. Kena baca bersama struktur. Kalau buat cuci-cuci tetapi bukan cuci struktur, adakah dia kerja pembinaan? Tidak. Kan? Tidak. Sama juga kalau kerja potong rumput. Rumput itu berkaitan tak dengan struktur? Kalau tidak berkaitan dengan struktur, dia bukan kerja pembinaan. Okey, boleh faham setakat ni? Saya nak tengok soalan lagi. Kalau dah ada SHO, tak perlu ada OC. Betul, Mak He. Dikecualikan. Tuan, update dalam JKP 12 melalui MyKKP mengenai proses ETC tanggungjawab klien dan prinsipal kontraktor ya. Maksudnya apa ni? Proses tanggungjawab klien atau prinsipal kontraktor. Saya kurang faham Encik Rizwan. Tetapi kalau klien nak buat pemberitahuan projek ni, memang dia menggunakan borang JKKP 12 dekat website JKKP. Dekat MyKKP, website MyKKP. Jadi semua parti yang terlibat, tak kira lah klien, konsultan, kontraktor, subkontraktor, semua yang terlibat kena ada akaun MyKKP, daftar tempat kerja. Kalau tidak daftar, salah seorang tadi tidak daftar, nanti ada masalah untuk klien buat pemberitahuan projek. Sebab apa? Sebab pemberitahuan projek itu
dia ada senarai orang yang terlibat, senarai syarikat yang terlibat, senarai konsultan yang terlibat, senarai kontraktor yang terlibat. Senarai itu klien tak boleh type, klien kena klik dan pilih. Jadi kalau kontraktor tidak daftar sebagai kontraktor dekat MyKKP, klien tak boleh cari nama dia. Kalau konsultan tak daftar dalam MyKKP, klien tak dapat cari nama konsultan itu. Jadi kena daftar. Semua pihak yang terlibat kena daftar. And then dia kena namakanlah siapa principal kontraktor, siapa principal designer, kena namakan. Sebagai klien kena namakan. Maksudnya jika buat renovation atau extension suatu bangunan dalam kem tentera sedang beroperasi, CDM tidak diguna pakai ke doktor? Alamak, ni macam mana ni? Ni macam mana ni? Yang saya faham kalau aktiviti tentera yang tidak terpakai kan. Tetapi kalau tentera tu yang buat bangunan, mungkin tak terpakai sebab kontrak tentera yang buat kerja. Tetapi kalau orang awam yang buat bangunan itu, kan biasa kontraktor tu dia tentera ke? Tak, saya tak pastilah sebab saya kurang mahir berkenaan OSHA ni. Sebab saya kurang pakar. Bukan orang yang tepat untuk tanya saya. Minta maaf Encik Faizal. Mungkin Haji Umar boleh bantu saya. Engineer Haji Umar ataupun Dr. Fairuz. Dr. Fairuz ada lagi ke? Saya cek balik Dr. Fairuz. Saya tak tahu. Sebenarnya saya tak tahu berkaitan dengan tentera ni. Sebab dia keliru sikit kan. Sepatutnya ordinan tentera hanya cover aktiviti tentera. Tetapi kalau orang awam terlibat, macam mana kan? Sebab kontraktor tu mungkin orang awam. Sebab dulu ayah saya pun kontraktor, dia pernah masuk camp untuk buat kerja pembinaan. Jadi kontraktor pun orang awam, bukannya tentera. Kan? Jadi macam mana? Biasa camp tentera bangunan ni diselenggara oleh JKR. Jadi itu awam. Kalau selenggara oleh JKR, clear cut lah kan. So awam lah, itu kena patuh lah kan. Mungkin aktiviti kerja dia sebagai tentera tu yang dikecualikan kan. Macam mana time dia kawat ke apa dan sebagainya. Tetapi kalau kerja pembinaan, bukan aktiviti tentera tu sendiri, dia tidak dikecualikan. Jadi CDM diguna pakai. Terima kasih Tuan Haji. Bagaimana dengan subkon dalam construction industry, dapat surat arahan logbook dari DOS, semua kat subkon kena ada OC, lebih 5 orang, site dah ada SHO dan pelat. Yang ini jangan keliru Encik Man. Sebab yang lantik OC, yang lantik SHO tu main contractor, bukan subkon. Kan, tanggungjawab OC ni kepada majikan. Jadi subkon sebagai majikan lebih 5 dan lebih kena ada OC. Betul lah tu. Dia kata betul. Itu dia tak salah. Yang lantik SHO, kalau subkon tu lantik SHO, dia tak perlu OC. Tapi kalau mainkon yang lantik SHO, subkon kena ada OC. Okay, faham? Sebab OC ni dia hanya cover dengan majikan dia. Dia tak boleh keluar. Dia tak perlu pantau pekerja orang lain. Dia pantau keselamatan di dalam majikan dia tu sahaja. Alamak, gambar apa ni? Sehubungan dengan itu, Tuan Mencijin memastikan putera penumpang ini mengemas kini perubahan dalam betul. Ini adalah keperluan di dalam peraturan 8. Tak sama macam JKJ 103 dulu. JKJ 103 dulu, main contractor buat pendaftaran kerja pembinaan, one off dah cukup. Pemberitahuan projek di dalam CDM, peraturan CDM ini, under peraturan 8 ini, dia panjang cerita. Mula-mula klien kena buat pemberitahuan. Dah buat pemberitahuan, klien kena paparkan di tapak yang jelas, yang boleh dibaca, yang mudah difahami oleh semua pekerja.
Minta maaf. Tak cukup sampai situ. Klien perlu kemas kini. Sekiranya maklumat pemberitahuan itu berubah. Contoh maklumat kontraktor berubah-ubah kan. Mula-mula ada kontraktor piling. Kemudian bila piling dah siap, kontraktor buat beam. Masuk kan. Dan kalau berubah kena sentiasa kemas kini. Kalau DOS datang, DOS buka. JKKP 12 dekat tapak tu tak tally, clear cut. Senang-senang je. DOS nak dakwa. Kan. Sebab bukti dah ada. Jadi memang kena kemas kini ikut apa? Masa ke masa. Aduh hai. Okey. Banyak lagi soalan ni. Tak ada 3 je. Okey, so ini adalah individu ataupun syarikat ataupun duty holder yang ada di dalam peraturan CDM ini. So yang paling utama adalah klien lah. Klien artinya mana-mana prinsipal atau mana-mana orang yang baginya suatu projek dijalankan. Inilah yang soalan Alin tanya tadi. Alin tanya kan, Alin ada tanya. Kalau dia owner tanah, tetapi kalau projek tu bukan untuk dia, dia bukan klien. So klien ini bukanlah owner tanah. Dia lebih kepada owner projek. Okey. Kemudian kita ada klien domestik. Apa dia klien domestik? Artinya seorang klien yang baginya suatu projek sedang dibina atau dijalankan yang projek tersebut bukan dalam penjalanan atau pengembangan suatu perniagaan klien itu. Apa contoh dia yang tidak berkaitan dengan perniagaan, pengembangan perniagaan klien itu? Macam klien nak buat rumah sendiri, rumah untuk dia duduk kan, tiada kaitan dengan perniagaan dia. Jadi itu adalah aktiviti domestik yang di mana OSHA pun dah kecualikan. Kalau OSHA dah dikecualikan aktiviti domestik, jadi semua peraturan berkaitan dengan aktiviti domestik tidak cover. Tetapi duty itu tidak hilang. Sebab apa? Dia ada proses flow dia. Kalau baca dekat peraturan 9 tak silap saya, duty klien tidak hilang, tetapi akan diambil alih oleh duty holder seterusnya. Siapa duty holder seterusnya? Kena tanya dulu. Klien ni dia nak buat rumah, dia lantik orang lain tak buatkan untuk dia. Kalau dia lantik kontraktor contohnya. Yes, klien adalah klien domestik sebab dia nak buat rumah dia sendiri kan. Bukan untuk dia jual, bukan untuk dia sewakan. Bukan untuk dia buat Airbnb, buat homestay dan sebagainya. Tetapi kalau dia related dengan bisnes dia, automatik dia bukan klien domestik. Hanya kalau tujuan yang dibina tu untuk dia diami sahaja baru domestik. Faham betul-betul nanti jangan ada, sebab saya dapat je soalan, saya JKR, saya buat kerja pembinaan bukan untuk profit. Dia ingat macam tu pula. Sebenarnya tidak ada kaitan pun profit ataupun tidak profit. As long as dia terlibat dengan apa-apa pengembangan perniagaan, pengembangan perniagaan ni tidak kira domestik ke profit ke tak profit ke, dia adalah perniagaan dan dia adalah klien komersial yang senang kita nak panggil lah, klien komersial lah. Kalau klien domestik ni lebih kepada rumah sendiri yang dia nak duduk. Tidak ada kaitan dengan perniagaan dia. Tiada kaitan dengan organisasi dia. Tiada kaitan dengan pertubuhan dia. Sebab ada yang tanya kalau surau nak buat renovation. Surau pun dia adalah klien komersial. Dia bukan klien domestik. Klien domestik hanya untuk rumah. Untuk diduduki sahaja. Kemudian tadi, siapa yang akan jalankan tanggungjawab klien macam kalau projek lebih 30 hari? Siapa yang nak buat pemberitahuan projek? Duty holder seterusnya. Kalau kita tanya,
kalau melibatkan single contractor itulah yang akan jalankan tanggungjawab sebagai klien dan juga tanggungjawab dia sebagai kontraktor. Jadi tanggungjawab klien tidak hilang, dia hanya ditransfer kepada duty holder seterusnya. Tetapi macam mana kalau dia nak buat banglo macam rumah banglo Datuk Alif Shukri kan yang besar. Mungkin single contractor tak boleh, mungkin dia akan lantik multiple contractor. Dia berbeza dengan klien komersial. Klien komersial bila lebih daripada satu kontraktor terlibat, automatically dia kena lantik PC dan PD. Tetapi kalau dia tak lantik, automatically klien yang akan jadi PC dan PD. Terbalik dengan klien domestik. Kalau lebih daripada satu kontraktor yang terlibat dan klien domestik tidak lantik PD dan PC, dia automatically automatically kontraktor yang ada kawalan di dalam fasa pembinaan akan automatik jadi PC. Sama juga designer pereka bentuk yang ada kawalan di dalam fasa pra pembinaan automatically jadi PD dan dia kena jalankan tanggungjawab dia. Melainkan klien domestik ni dia kenal PC dan PD, dia tak nak orang lain yang bertanggungjawab, dia buat lantikan and then orang yang dilantik itulah yang akan jadi PC dan PD. So basically macam itulah. Okey, kemudian ada individu iaitu orang yang ditetapkan. Yang ni penting lah sebab orang yang ditetapkan ni dia ada kesalahan individu. Berapa ribu denda dia, boleh tengok kesalahan individu. 5,000 tak silap saya. Yang orang yang ditetapkan hanya ada satu sahaja berkaitan dengan kerja pengorekan Kaison dan Confident. Kemudian apa tanggungjawab dia? Dia kena buat pemeriksaan. So siapa yang nak jadi orang yang ditetapkan bolehlah dapatkan latihan. Okey, saya tengok soalan pula. Tuan, kalau developer itu sekejap saya sampai mana tadi? Mungkin yang ni kot. Encik Hafiz, bukan. Puan Hafizah binti Abdul Rahim. Kalau kerja-kerja cleaning dan maintenance ketika start up dan shutdown of kilang or jana kuasa, adakah termasuk dalam kerja pembinaan? Yes, termasuk. Adakah kerja perlu apply CIDB card? Pekerja, dia kena declare dekat mana construction site dia. Dia ada perbezaan construction site dengan tempat kerja. Place of work dengan construction site. Dia ada beza. Kalau construction site, wajib kena ada CIDB card. Mungkin dekat kawasan, kalau repair tu, kawasan repair tu je yang perlu ada CIDB card. Kena declare lah. Kawasan pembinaan tu besar mana, sampai mana. Sebab banyak requirement kena tahu sebab kalau kontraktor dah mula bina, mula buat construction work, dia kena ensure tiada orang yang tidak dibenarkan masuk untuk masuk. Dia kena ada cara. Kalau dia tak ada cara, orang yang tidak dibenarkan masuk itu masuk, kontraktor itu bersalah. That's why dia kena declare dekat mana kawasan pembinaan. Contoh paling mudah, kita pergi shopping mall. Bila kita pergi shopping mall, ada satu lot kedai dia buat renovation. Contohnya kita ada Sushi King baru nak masuk kan. So Sushi King akan buat renovation. Adakah satu mall tu construction site? Tidak. Hanya lot itu saja. That's why bila dekat mall tu, lot itu dia akan tutup sepenuhnya. Tak nampak pun apa yang berlaku dekat dalam. Jadi situ je adalah construction site. Dan dekat dalam itulah hanya perlu ada CIDB card dan sebagainya. Tapi itu adalah syarat CIDB lah. Luas skop kita sebenarnya. Okey, adakah CDM terpakai? Yes. As long as termasuk dalam definasi construction work tadi, CDM adalah terpakai. Walaupun di dalam mall, walaupun di dalam kilang, walaupun di rumah, walaupun di mana-mana sahaja di Malaysia, di dalam air ke, di atas udara ke, kan. Kalau ada kerja-kerja tu terhadap struktur, yes, CDM terpakai. Engineer Haji Omar, aktiviti di Angkatan Tentera Pembangunan Demolition tak terpakai. Oh, tak terpakai Oh, okey. So tak terpakai lah.
Maksudnya kalau masuk je compound tentera, buatlah kerja apa-apa, OSHA tak terpakai. Jadi bila OSHA tak terpakai, CDM pun automatically tak terpakai walaupun dia buat kerja pembinaan dan sebagainya. Betul Tuan Haji? Terima kasih Tuan Haji bantu. Encik Jazz, dalam kem tentera masih under kuasa tentera tak terpakai OSHA. Okey, terima kasih. Tuan, kalau developer itu klien, developer ada itu klien, okey. Dan juga maincon macam mana pula? Macam mana? That is the beauty of CDM regulation. CDM regulation dia tidak letakkan duty itu kepada profession semata-mata. Tak kira lah tuan-tuan designer ke, tuan-tuan kontraktor ke, dia lebih kepada apa tugas yang tuan-tuan buat. Kalau klien buat kerja pembinaan, klien dikira sebagai klien dan juga klien dikira sebagai kontraktor. Sama juga macam designer. Kalau designer itu kalau klien itu buat kerja-kerja reka bentuk kan, dia mengubah design dan sebagainya, klien juga dianggap sebagai pereka bentuk dan klien juga perlu patuh dengan kehendak yang dikenakan terhadap pereka bentuk. Sama juga dengan kontraktor. Kalau kontraktor buat kerja sebagai pereka bentuk, dia ubah suai reka bentuk, kena baca tafsiran reka bentuk. Dia kontraktor juga adalah designer dan kena comply dengan tanggungjawab sebagai designer. Sama juga dengan klien. Kalau klien buat kerja designer, klien kena comply dengan tanggungjawab sebagai klien kena comply dengan tanggungjawab sebagai designer. Kalau klien juga buat kerja-kerja pembinaan, klien kena comply dua-dualah sebagai klien dan juga sebagai kontraktor. Subcon kena register site ke macam mana? Tak. Macam mana pun yang kena daftar adalah klien. Klien kena daftar. Kena pastikan projek dia dibuat pemberitahuan. Tetapi mungkin klien boleh suruh orang yang dia lantik untuk buat pemberitahuan. Macam maincon ke, kalau dia nak suruh subkontraktor buat ke, boleh. Klien boleh buat. Itu cara dia nak uruskan dia punya projek. Tetapi kalau orang yang dia suruh buat itu gagal mengikut kehendak perundangan, macam tak pamerkan, macam tak kemaskini, kesalahan tidak boleh ditransfer. Duty masih lagi di bawah tanggungjawab klien. Walaupun dia dah suruh subcon, denda kena ingat. Subcon tidak ada tanggungjawab. Subcon tidak boleh didenda atas peraturan 8. Yang kena denda still lagi klien. Walaupun klien dah suruh orang lain buat. So hopefully faham lah ya. Encik Zulkarnain, ambil contoh kalau kontraktor buat bangunan sekolah dalam tempat tentera, ia under dalam tentera punya teritori walaupun bukan tentera yang buat, jadi tak perlu ikut OSHA. Oh macam tu yelah aku kalau dah masuk kawasan tentera terus tak perlu comply dengan OSHA. Sebab memang saya tak tahu, sebab saya tak terlibat dengan pembangunan OSHA, jadi saya tak tahu. Terima kasih Encik Zulkarnain. Yelah sebab kalau dalam tentera, dalam camp pun kadang tu ada shopping mall kan. So semua shopping mall pun tak perlu comply lah dengan OSHA. Jadi majikan dalam shopping mall tak perlulah lantik OC dan sebagainya kan. Sebab dia dah ada peraturan tentera itu sendiri kan. Okey. Tetapi Ahmad Ridwan kata tertaluk kepada CDM dan OSHA. Jadi macam mana ni? Siapa yang nak putuskan ni? So saya memang kurang mahir berkaitan dengan OSHA sangat. Lagi-lagi berkaitan dengan tentera, kalau tentera perkapalan dan sebagainya memang saya teruskan. Tanya Tuan Haji Omar. Suruh Tuan Haji Omar jawab betul tak? Mana satu yang betul ni? Tuan Haji Omar selaku ex-ketua pengarah, ex-DG Dodge. Dia lebih mahir lah InsyaAllah dia boleh bantu kita pada hari ini. Jadi untuk orang yang ditetapkan, DP hanya digunakan pakai untuk excavation, kaisa untuk surveillance di bawah tanggungjawab.
Betul. DP hanya untuk buat pemeriksaan, untuk kerja-kerja pengorekan Kaizen, untuk itu saja. Yes, betul. Betul Encik Faizal. Dia tak perlu buat pemeriksaan yang lain. Ini Dr. Fairuz. Dia adalah salah seorang komiti OSHA. Dia kata tunggu garis panduan OSHA edisi 25. Memang JKKP sedang Tunku Lumos bangunkan garis panduan OSHA. Jadi kita sama-samalah nantikan OSHA ni apa yang dimaksudkan, macam mana pengecualian itu kan. Itu yang lebih jelas lah nanti bila ada garis panduan. Terima kasih Dr. Fairuz. Kemudian kita ada short form yang tuan-tuan kena kenali. Kadang tu kita panggil PD, kadang tu kita panggil PCWD. Sebenarnya dia adalah perkara yang sama, merujuk kepada, kalau dalam bahasa Inggeris, Principal Construction Work Designer kalau dalam bahasa Melayu, pereka bentuk prinsipal kerja pembinaan. Kemudian mungkin ada sesetengah orang yang akan panggil CD, mungkin dalam nanti macam dalam garis panduan yang sedang orang kata tu buat komen serentak awam, dia gunakan CWD, PCWD kan. Tetapi untuk perkara yang sama iaitu construction work designer, pereka bentuk kerja pembinaan. Sama juga PCWC, sebab short form ni tak ada dalam peraturan kan. Ini yang diwujudkan di luar peraturan. Ada dalam garis panduan yang akan dikeluarkan nanti, garis panduan CDM yang bakal dikeluarkan, merujuk kepada Principal Construction Work Contractor. Kalau dalam bahasa Melayunya, kontraktor principal kerja pembinaan. Sama jugalah dengan CC ataupun CWC, Construction Work Contractor atau kontraktor kerja pembinaan. Okey. So apa dia tafsiran tadi? Tadi ada yang tanya kan. Kontraktor kerja pembinaan artinya mana-mana orang. Bila dia cakap mana-mana orang, tak kiralah dia klien ke, dia designer ke. Kalau dia buat je membina, menjalankan, menguruskan, mengawal kerja pembinaan, tetapi dia dikecualikan klien domestik sahaja yang terkecuali. Kalau klien tu klien komersial, dia adalah kontraktor, kena patuh dengan tanggungjawab sebagai kontraktor. That's why kalau klien domestik, dia buat kerja pembinaan itu sendiri, dia tak perlu comply dengan peraturan CDM ini terus sebab projek itu diklasifikasikan sebagai DIY. Sebab tafsiran pun dah kecualikan, dia bukan kontraktor kerja pembinaan. Itu dinamakan DIY lah. Contoh macam saya nak buat repair bumbung, rumah saya bocor, saya repair sendiri. Jadi saya tak perlulah comply dengan peraturan CDM kan. Sebab saya klien domestik dan saya juga kontraktor. Kalau tuan-tuan nak cat rumah sendiri kan, tuan-tuan pun bukan kontraktor. Itu diklasifikasikan sebagai DIY. And then principal. Principal ini kena baca peraturan 71B iaitu dilantik oleh klien. Tetapi ada syarat lah. Kalau klien tak lantik, klien automatically jadi, ataupun dia bukan jadi, automatically klien kena jalankan tanggungjawab sebagai principal kontraktor. Jadi kena ingatlah klien komersial, terutamanya klien-klien yang gagal melantik PD, jangan ingat tanggungjawab PD itu tidak perlu dibuat, tetapi klien automatically kena lantik PD. Sekarang memang banyak isu klien susah nak lantik PD. Sebab tak ramai lagi PD di luar sana yang bersedia untuk terima lantikan sebagai PD. So kalau tak nak jalankan tanggungjawab sebagai PD dan PC, apa yang klien boleh buat?
Apa yang klien boleh buat? Jangan buat kerja pembinaan. Kalau klien buat je kerja pembinaan, automatically akan kena jalankan tanggungjawab sebagai PD dan PC walaupun dia tidak melantik. Sebab dia automatik dalam kita punya Encik Akhir, yang saya faham jika aktiviti dilakukan oleh tentera sahaja dikecualikan. Tak apa, jangan berdebat. Kita sama-sama nantikan garis panduan OSHA. InsyaAllah garis panduan OSHA akan menjawab kita punya persoalan pada hari ini kan. Sebab tadi kita dah ada komiti OSHA sendiri yang jawab. Dia minta kita tunggu kan. Engineer Dr. Fairuz daripada JKKP, dia salah seorang jawatan kuasa yang pindah OSHA dan juga jawatan kuasa yang buat garis panduan untuk OSHA nanti. Encik Abu, BOWAC berbanding dengan CDM regarding Triple S. Any sharing info Tuan Syamil? A very good question ni. Sangat menarik soalan ini. So memang ada perbezaan tetapi perbezaan dia tidak banyak. Kalau dulu yang perlu lantik Triple S di dalam BOWAC siapa? Dia panggil main contractor. Main contractor ni tafsiran dia apa? Adalah orang yang dilantik terus oleh klien kan. Apa beza dengan principal contractor? Principal contractor perbezaan dia adalah apabila projek itu melibatkan lebih daripada satu kontraktor, baru ada keperluan untuk melantik principal contractor. Kalau projek itu tidak melibatkan lebih daripada satu kontraktor, hanya ada single kontraktor, jadi keperluan untuk mengadakan principal contractor itu tidak wujud. Dan peraturan 39 itu untuk melantik Triple S jatuh kepada principal contractor. Jadi kalau principal contractor tidak wujud, tak perlulah lantik Triple S. Jadi macam itulah. Nampak tak perbezaan? Kalau dulu walaupun ada single contractor, dia adalah main contractor. Dia perlu juga lantik, wajib lantik Triple S. Tetapi sekarang kalau projek yang kecil kan, hanya ada single kontraktor, dia tidak perlu ada Triple S. Triple S ni wujud bila ada PC, Principal Contractor. Siapa yang perlu lantik? Principal Contractor sahaja. Subcon perlu lantik tak Triple S? Tak perlu. Kalau dulu Subcon kena lantik tak Triple S? Tidak perlu juga. Yang perlu lantik siapa? Apa namanya? CSS kan? Tetapi ada tak training untuk CSS? Siapa CSS? Siapa yang iktiraf CSS? Siapa yang daftar CSS? Tak pernah wujud pun CSS itu. Basically, kontraktor akan lantik juga Triple S. Sebenarnya tak salah kontraktor nak lantik Triple S. Maksudnya walaupun dia bukan principal kontraktor, dia nak lantik Triple S, boleh, tiada masalah. Itu adalah self-regulation. Undang-undang menetapkan minimum requirement. Tetapi kalau dia nak patung yang lebih tinggi lagi bagus kan. Kalau dia rasa dia perlukan Triple S, lantik je lah. Kalau subkontraktor perlukan Triple S, lantik je. Tak salah. Kan? Yang salah, yang perlu tetapi tidak lantik. Beyond requirement. Setuju. Okay. Okey, ini adalah tafsiran pereka bentuk kerja pembinaan. Yang ini tuan-tuan kena baca betul-betul. Sebab pereka bentuk kerja pembinaan bukanlah semata-mata jatuh kepada profession semata-mata seperti arkitek, engineer, draftsman dan sebagainya. Pereka bentuk kerja pembinaan ini atau lebih mudah dipanggil sebagai designer. Artinya mana-mana orang, termasuklah klien, termasuklah
kontraktor. Dia adalah orang, mana-mana orang yang dalam perjalanan atau pengembangan suatu perniagaan menyediakan, mengubah suai dan juga suatu reka bentuk. Kena baca nanti apa yang dimasukkan dengan reka bentuk itu. Jadi kalau klien buat penyediaan reka bentuk, klien juga designer. Klien kena comply dengan tanggungjawab sebagai designer. Kalau kontraktor mengubah suai reka bentuk, kontraktor pun dianggap sebagai designer dan juga kontraktor juga perlu comply juga dengan tanggungjawab sebagai designer. Okey, boleh faham? Kalau dia tidak mengubah suai, dia tidak menyediakan tetapi dia mengatur, mengarah mana-mana orang yang di bawah kawalan dia untuk mereka bentuk, menyediakan atau mengubah suai suatu reka bentuk, dia pun adalah designer kan, macam majikan dekat consultant firm. Dia tak buat, mungkin dia mengarahkan pekerja dia buat, and then sebagai majikan dia pun ada tanggungjawab sebagai designer. Majikan juga bertanggungjawab, perlu comply sebagai designer. Jangan ingat individu yang buat reka bentuk sahaja adalah designer, tidak. Okey, tetapi walau bagaimanapun ada syarat dia. Reka bentuk yang berhubung dengan suatu bangunan, struktur, produk, sistem mekanikal, elektrikal yang dihasratkan bagi suatu struktur tertentu. Nanti kita kena baca struktur. Kalau dia design kereta, design kenderaan, dia tak terpakai lah dalam peraturan CDM ini. Jangan salah faham. Kalau dia design lukisan untuk dipamerkan, lukisan apa dan sebagainya. Kalau dia design cadar, tidaklah. Design pamphlet kan, tidaklah. Kalau dia design apa lagi, kad jemputan, sebenarnya dia bukan designer di bawah peraturan CDM. Designer, contoh civil and structure consultant kena comply. Yes, automatically. Of course, sebab dia yang buat reka bentuk. Sebab reka bentuk ni dia termasuklah lukisan, kira-kira, BQ dan sebagainya. What about project management? PMC yang designer CNS di bawah PMC. Jadi dia jatuh B ni, mengatur, mengarah orang yang di bawah kawalan. Sebab CNS bawah kawalan PMC kan, dia ada kawalan kan. Jadi dia jatuh yang B ni. Walaupun dia tidak buat, mungkin dia bagi arahan kan, mengatur. Dia mengatur untuk orang yang ada di bawah kawalan dia untuk membuat satu reka bentuk. Sebab dia ada kuasa menentukan. Sebab nanti kalau designer, contohnya designer cadang nak buat slope protection, dia cadangkan ada 100 nailing. Tetapi PMC kata 100 banyak sangat lah, boleh tak kita kurangkan? Kan? Dia mengarahkan CNS di bawah dia kurangkan 50. Jadi sebagai PMC, dia ada tanggungjawab sebab dia yang ubah suai design tu. Dia yang mengarahkan designer tu untuk kurangkan reka bentuk itu. Jadi tidak boleh simply arah lah. Kalau ada suatu tempat kerja ada 4 kerja. Suatu tempat kerja ada 4 kerja. Mengecat, membaiki, kerja elektrik, mekanikal. 4 kerja tersebut melibatkan kontraktor berlainan. Semua prinsipal kontraktor. Jadi semua tak perlu triple S. Kalau semua prinsipal kontraktor, semua triple S. Kalau semua single kontraktor, semua dia sebenarnya kena define projek. Projek itu struktur tu berkait rapat ke tidak. Kalau 4 tadi tu tidak berkait rapat, tidak perlu berhubung, mungkin tiada kaitan, yes, dia boleh jadi different contractor, mungkin single contractor sahaja tetapi job scope yang berbeza kan. Jadi tak perlu triple S, semua adalah single contractor kan. Lantikan pun berbeza.
Tak perlu. Tetapi kalau dia berkait rapat, contohnya dia sengaja nak lari daripada lantik PC. Macam mula-mula dia buat piling. Bila piling, kontraktor piling dah keluar, dia nak buat pile cap, kontraktor next yang masuk. Dan dia ada transfer information dekat situ kan. Maklumat yang akan berpindah daripada maklumat piling kepada pile cap kepada beam dan sebagainya. Yang itu sebenarnya dia adalah multiple contractor yang terlibat. Bila multiple contractor yang terlibat terhadap struktur itu, dia kena ada principal contractor. Tetapi macam mana kalau sesuatu masa projek itu ada prinsip satu sahaja kontraktor? Yes, single contractor itulah dilantik sebagai PC. Sebab tanggungjawab PC ni dia kena kemaskini safety and health file. Nanti siapa yang nak continue maklumat-maklumat tadi tu? Kan? Maklumat daripada piling, dia kena masukkan dalam safety and health file. Nanti bila dah buat file cap, kena masukkan as-built drawing dalam safety and health file. Walaupun kontraktor yang berbeza. Kalau ada multiple kontraktor serentak, senang. Dia ada principal kontraktor yang boleh request je maklumat tu daripada subkon dia. Tetapi kalau ada single kontraktor yang involve pada satu masa, single kontraktor tu lah yang kena bertindak sebagai principal kontraktor. Maksudnya dia kena masukkan sendirilah maklumat tu. Dia tak perlu minta daripada orang lain sebab tak ada orang lain yang terlibat dalam projek itu. That's why penting kena tanya maklumat-maklumat yang dia buat tu ada memberi kesan tak terhadap safety and health file. Kalau memberi kesan terhadap safety and health file, kena ada PC. Kalau tak ada orang yang nak kemaskini PC safety and health file tu. Sebab safety and health file semasa fasa pembinaan jatuh kepada tanggungjawab principal kontraktor. Semasa fasa pra pembinaan, safety and health file adalah tanggungjawab principal designer. Kalau pembinaan dah bermula, kalau ada principal designer boleh bantu. Tetapi kalau pelantikan principal designer ditamatkan awal disebabkan pembinaan telah bermula, principal designer perlu serahkan safety and health file itu kepada principal contractor dan menjadi tanggungjawab principal contractor untuk meneruskan, mengemaskini, mengkaji maklumat di dalam safety and health file tu. And then kalau dah siap, diserahkan balik kepada klien. Hopefully menjawab Encik Nur Razam. Jangan ingat Triple S tu suatu benda yang kita boleh ambil mudah. Sebenarnya denda untuk Triple S hanya RM50,000. Yang paling penting adalah di bahagian keempat. Bahagian keempat adalah tanggungjawab kontraktor untuk memastikan tapak pembinaan dia sentiasa dalam keadaan yang selamat. Kerja boleh dijalankan dengan selamat. Denda dia adalah RM500,000 untuk satu peruntukan. Tetapi di bahagian keempat ada lebih kurang 19 peraturan. Kalau 19 peraturan itu kontraktor gagal mematuhi, kontraktor itu terdedah kepada 19 kali RM500,000 untuk didenda. Jangan ingat denda Triple S itu RM5,000 dia nak jimat, tetapi kena ingat Triple S itulah yang membantu dia mematuhi dengan peraturan-peraturan yang lain di bawah bahagian keempat peraturan CDM ini. Lagi denda dia lagi tinggi. Okay? Triple S ni RM50,000 je maksimum kan. Kalau kontraktor kelas A tu orang kata tu celah gigi je cik. Kan G7 kan. Celah gigi je. Jual besi buruk pun boleh bayar cik. Dr. Syamil, jika klien dengan ketiga ni saya dah jawab kan? Okey, belum. Saya terskip satu soalan. Encik Abu, so siapakah yang akan jadi custodian safety and file since ada kontraktor silih berganti sehingga siap projek? Macam saya explain tadi, kalau silih berganti terhadap projek,
maksudnya projek itu melibatkan lebih daripada satu kontraktor. Jadi sentiasa kena ada satu kontraktor yang menjalankan tanggungjawab sebagai principal kontraktor. Kalau klien tidak lantik single kontraktor tu sebagai principal kontraktor, klien lah yang kena update ataupun jadi custodian untuk mengemaskini safety and health file. Kalau klien tak nak jalankan tanggungjawab itu, klien kena lantiklah single kontraktor itu membantu dia sebagai principal kontraktor mengemaskini, mengkaji safety and health file itu sampai projek siap. So, diberi kebebasan sama ada klien nak buat sendiri atau hire orang lain. Harap menjawab Encik Abu. Dr. Syamil, jika klien dengan kehadiran principal designer dan juga construction work designer ketika site walk untuk selesaikan sesuatu isu, bagi instruction design on the spot untuk satu kerja, maka klien juga adalah designer. Betul, Encik Faizal. Kalau klien bagi arahan, klien bagi arahan dekat siapa? Orang tu ada kawalan tak? Dia ada kawalan lah sebab dia lantik PD dan juga CD tu. Dia ada kawalan. Sebab dia yang bayar, dia yang upah. So kalau PD dan CD tu tak patuh, mungkin dia tak dapat payment kan. Jadi dia ada kawalan, dia juga adalah pereka bentuk. Memang klien tak boleh lari basically sebagai tanggungjawab pereka bentuk sebab klien basically orang yang terakhir menetapkan at least color kan. Saya nak warna merah, saya nak warna biru kan. Saya nak juben jenis glossy. Itu semua tanggungjawab klien. So klien kena pastikan keputusan yang dia buat itu tidak memberi kesan kepada 3 individu itu. Siapa dia? Yang pertama, orang yang nak pasang juben itu. Yang kedua, orang yang terkesan semasa nak operate bangunan itu yang menggunakan juben itu. Operate ataupun buat maintenance yang dia gunakan juben itu. Dan yang terakhir, orang yang bekerja di tempat juben itu dipasang. Jadi 3 tanggungjawab itu kalau ada risiko, tanggungjawab klien sebab klien yang buat keputusan terhadap juben itu. Itu sebagai contoh lah. Mungkin ada perkara-perkara lain macam aircon latch, macam lift, macam gondola. Kalau klien yang pilih, klien yang tetapkan, klien ada tanggungjawab. Hopefully faham, hopefully jelas dan menjawab Encik Faizal. Tak sempat habis, ada soalan lain. Jika klien paksa PC dan CC untuk kerja di mana kerja tersebut belum ada approve construction drawing atau jika proceed buat kerja tu high risk dan pekerja dilaksanakan atas dasar arahan, maka klien yang bertanggungjawab untuk kesalahan tersebut atau tetap bawah PC dan CC. Yang ini sangat tricky, sebenarnya bila kontraktor dipaksa tetapi kontraktor teruskan buat, maksudnya kontraktor accept dengan hazard yang dia dah tahu tu kan. Kenapa dia tetap buat? Sebab dia berani merisikokan diri dia demi mendapat bayaran. Jadi tanggungjawab adalah tanggungjawab kontraktor tu. Kenapa dia proceed? Mungkin dua-dua pun boleh kena. Sebab dua-dua bersalah. Dalam peraturan CDM ni, klien ada tanggungjawab untuk pastikan PD menjalankan tanggungjawab dia. So kalau PC gagal, automatik sebenarnya klien gagal. Tapi bergantung kepada DOSH. DOSH nak dakwa tak dua-dua. Kebiasaannya kalau DOSH dah dakwa kontraktor, DOSH takkan dakwa klien. Melainkan kes-kes itu adalah high profile kan, yang mendapat orang kata tu viral dan sebagainya, mungkin DOSH akan dakwa dua-dua. Itu saya tak tahu, bergantung kepada DOSH. Tetapi CC tak boleh lari sebab CC dah tahu ada hazard. CC ataupun PC kena larikan diri. Kena
kena orang kata terimalah tak dapat bayaran kan, jangan proceed. Sebab you dah tahu dah risiko tinggi. Kalau you proceed maksudnya you accept the risk kan. Basically orang yang terakhir yang laksanakan itu adalah orang yang setuju dengan hazard itu. Melainkan hazard itu dia tidak tahu, dia tidak jangka. And then dia terlepas. Tetapi kalau dia tahu dan hazard itu boleh dijangka and then dia proceed, dialah bersalah sebab dia terima hazard itu. Okey, kemudian kena ada surat pelantikan secara bertulis untuk semua yang lantai. Betul. Kalau kita baca peraturan 7 tu, pelantikan adalah secara bertulis. Tidak boleh lantik secara verbal. Kalau klien gagal lantik secara bertulis, klien dianggap ataupun dikehendaki untuk menjalankan tanggungjawab sebagai PC dan PD. Once the client dah lantik principal contractor, so klien tidak boleh cuci tangan responsibility klien. Once klien dah lantik principal contractor, so klien tidak boleh cuci tangan responsibility. Betul. Responsibility klien tidak boleh ditransfer. Klien ada duty dia, principal contractor ada duty dia. Dia cuma duty under principal contractor sahaja dibuat oleh principal contractor yang dilantik. Tetapi duty-duty klien yang lain perlu dibuat oleh klien itu sendiri. Salah satunya adalah klien hendaklah memantau principal contractor itu mematuhi semua kehendak ataupun semua tanggungjawab sebagai principal contractor. Nampak tak? Maksudnya ada overlap duty. Principal contractor kena patuh dengan tanggungjawab principal contractor and then perlu diselia oleh klien. Klien kena ensure principal contractor itu patuh dengan semua tanggungjawab principal contractor. Nampak? Kalau klien gagal ensure principal contractor contohnya tak buat CPP. Dua-dua gagal. Principal contractor kena bersalah, klien pun bersalah sebab klien gagal ensure principal contractor bangunkan CPP. Principal contractor pun gagal bangunkan CPP. Jadi clear cut. Dua-dua bersalah. Okey, harap menjawablah. Okey, seterusnya kita merujuk kepada reka bentuk tadi. Ini berkait rapat dengan pereka bentuk kan. Designer mengubah reka bentuk, menyediakan reka bentuk. Orang yang mengarahkan reka bentuk. Jadi kena faham betul-betul apa dia reka bentuk. Reka bentuk maksudnya apa-apa lukisan, perincian, termasuklah spesifikasi, senarai kuantiti kan. Spesifikasi bagi logi. Logi ni kena baca tafsiran logi di bawah AKKP. OSHA ada tafsir logi. Mungkin jentera, mungkin temporary structure dan sebagainya. PPE dan sebagainya. Bahan, apa-apa bahan kan. Macam saya cakap tiles tadi. Kan, simen, air dan sebagainya. Yang berhubung dengan suatu struktur dan apa-apa pengiraan. Kan, engineer akan buat reka bentuk kan, pengiraan. Yang disediakan bagi masuk reka bentuk itu. Jadi, jangan ingat kalau buat senarai kuantiti tidak dianggap sebagai reka bentuk. Siapa yang tetapkan kuantiti ni? Kan, dia pun dianggap sebagai reka bentuk dan orang yang menyediakan dia adalah designer. Tak kira lah sesiapa sahaja. Dia punya profession apa kan. Dia mana-mana orang. Tak kira lah klien ke, tak kira lah kontraktor ke. Dia adalah designer juga kalau dia sentuh reka bentuk ini. Okay? So kalau tak nak jalankan tanggungjawab sebagai designer, jangan ambil peduli reka bentuk tu. Tak adalah. So kalau basically dia hanya bertanggungjawab terhadap apa yang dia buat sahaja. Bukan semua reka bentuk dia kena bertanggungjawab. Tak, apa yang dia buat. Macam klien tentukan jenis jubin. So dia hanya bertanggungjawab
terhadap jenis jubin yang dia buat keputusan itu saja. Dia tak perlu bertanggungjawab terhadap benda-benda elemen-elemen lain. Sama juga dengan designer. Kalau designer civil and structure, dia design structure sahaja, beam, kolom dan sebagainya, dia hanya bertanggungjawab terhadap struktur yang dia reka bentuk sahaja. Sama juga dengan arkitek. Arkitek buat reka bentuk apa? Dia hanya bertanggungjawab terhadap arkitek punya job scope sahaja, macam buat fasad dan sebagainya. Dia tak perlulah bertanggungjawab terhadap beam yang bukan dia design kan. Dia tak perlulah tanggungjawab terhadap temporary structure yang bukan dia design. Tak perlu. So basically designer hanya bertanggungjawab terhadap reka bentuk yang dia buat sahaja. Okey, kemudian struktur. Struktur ni banyaklah terpakai. Reka bentuk terhadap struktur. Pembinaan terhadap struktur. Jadi apa dia struktur sebenarnya? Struktur ini adalah apa-apa bangunan, apa-apa kayu, apa-apa batu, apa-apa logam atau konkrit berketulang, landasan kereta api, sisian, landasan tram, limbungan, pelabuhan, navigasi pendalaman. Boleh google lah gambar-gambar ni kan kalau tuan-tuan tak tahu. Banyak definisi struktur. Kalau mungkin sama atau serupa pun dia adalah struktur juga kan. Kadang tu nama yang lain tidak termasuk dalam ini, tetapi kadang tu dia sama atau serupa, dia juga struktur. Jadi kalau ada kerja-kerja pembinaan terhadap struktur ini, dia kena comply dengan peraturan CDM. Kalau designer buat reka bentuk terhadap struktur ini, dia kena comply dengan peraturan CDM. Kalau yang ini dia lebih kepada struktur kekal, tidak limited kepada struktur kekal sahaja, yang B terhadap struktur sementara seperti penyangga, perancah, struktur lain yang direka bentuk untuk menyediakan sokongan atau jalan masuk kerja pembinaan dan apa rujukan bagi suatu struktur, termasuklah sebahagian daripada suatu struktur. Harap menjelaslah. Okey, so QS pun bertanggungjawab. Yes, sebab dia menentukan kuantiti, BQ dan sebagainya. Jangan ingat QS boleh lari lah. Kalau dia menentukan kuantiti, dia hanya bertanggungjawab terhadap kuantiti itu. Kuantiti itu, dia kena tahulah kalau dia letak 10, kenapa 10? Kalau berlaku tidak mencukupi, dia kena bertanggungjawab. Last sesi soal jawab sehingga pukul 11. Harap maklum pada semua peserta. Terima kasih bersetia. Kita ada lebih kurang 8 minit. Ada tak soalan? Kita masih lagi ramai yang sedia menanti bersama saya. Masih lagi 70 orang. Alhamdulillah. Sebenarnya slide saya pun dah habis. Terima kasih. Kalau nak hubungi saya, itu nombor telefon saya. Boleh telefon saya. Tu ada gambar saya semasa saya bekerja sebagai pegawai DOS. Dekat bangunan mana ni? Ni adalah bangunan TRX. Bukan, sorry, minta maaf. Bangunan PNB 118. PNB 118. Dekat atas. Tu yang ada KLCC, ada Twin Tower dan sebagainya. Dr. Syamil, untuk assembly line kilang. Okay. Sekiranya ada perubahan struktur, contoh pindah robotik atau conveyor, adakah ini dianggap struktur? Semasa pemasangan, line tu, conveyor tu adalah struktur. Kalau struktur, yes. Kan, struktur itu besi. Tengok balik tafsiran struktur. Termasuk tak dekat sini? Dekat mana? Dia landasan. Landasan kereta api tak? Conveyor tu klasifikasi sebagai apa? Termasuk tak? Dia adalah struktur lah kan? Tetap. Saya pun tak tahulah. Conveyor. Basically yang support conveyor tu apa?
Tu lah kan yang support conveyor bawah tu. Ke tak? Okey, doktor. Boleh. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Mahir ni. Cik Eh, Mahir. Sesi saya yang nak pun ada juga kan? saya nak rujuk ni Regulation 8 tu. Nak minta penjelasan sikit. Pemberitahuan kan? Kalau ikut itu dia kata kalau lebih daripada 500% days kan? Ya. Okey, kena notify. Tapi katakanlah contoh, dia ada 20 orang pekerja. Dan dia hanya bekerja untuk projek dia siap dalam tempoh 20 hari. Jadi kiraan dia 400% days lah kan? 20 kali 20. Betul, 400. So tak perlu notify. Betul, tak perlu. Dan kalau tak perlu notify, maknanya bahagian-bahagian lain atau regulation lain tu pun dia tak perlu patuh lah kan? Tak perlu buat lah. Bukan macam tu. Dia hanya dikecualikan untuk pemberitahuan sahaja. Okey. Kehendak yang lain semua kena. So macam mana DOS nak pantau kalau dia tak notify? Kalau DOS tak notify, yang lain tu kalau ada kemalangan, DOS akan charge. Tetapi DOS ada section dipanggil petrol unit, SPU petrol unit. Petrol unit ni dia akan pergi ronda. Mana-mana dia nak pergi, dia akan pergi. Mana ada tempat pembinaan, dia akan pergi. So dia akan check lah. Kalau less 500% day tadi, dia akan check requirement yang lain. Ada tak CPP dan sebagainya. Terima kasih terima kasih doktor sebab ada yang ramai yang bertanya macam tu. Dia kata ramai yang salah faham. Sebenarnya kalau tak perlu notify, tak perlu comply. Itu salah. Itu salah. Daripada FMA dulu orang dah salah faham. Kalau tak perlu daftar tapak, dia orang ingat tak perlu comply. Tapi sebenarnya itu salah. Dia hanya dikecualikan satu peraturan tu je. Peraturan 8 sahaja yang dikecualikan. Peraturan lain semua kena comply kalau terlibat. Okey, terima kasih Tuan. Okey, terima kasih Cik Mahir. Maksud saya renovation assembly line. Contoh, produk nak tukar line assembly produk A kepada produk B. Maknanya tukar 100%. Kalau dia melibatkan struktur, yes, semasa buat renovation, semasa buat tu, dia adalah kerja pembinaan. Okay, Cik Zulkarnain, pada pandangan doktor, apakah future job Triple S selepas CDM ni masih okey atau nampak macam berkurang? Okey, kalau kita tengok Triple S ni dilantik apabila ada lebih daripada satu kontraktor kan? Dia lebih kurang atau lebih? Mungkin kalau semua majikan mengutamakan minimum requirement, yes, dia akan kurang. Sebab kalau dulu pun yang perlu lantik Triple S sebenarnya tak beza oleh Maincon sahaja. Subcon tak wajib lantik Triple S. Cuma dulu ada requirement yang lebih daripada berapa orang kena lantik CSS kan. Tetapi CSS tu tidak wujud, tiada latihan yang proper, tiada pendaftaran yang proper dibuat kepada CSS kan. Tetapi CIDB ada buat lah kot kan. Then basically dia akan lantik Triple S juga sebagai CSS. Lagi sekali saya nak ulang. Kalau tuan-tuan boleh comply ataupun boleh pastikan pembinaan di Malaysia ini boleh dijalankan dengan selamat, tak perlu pun ramai-ramai Triple S ditapak kan. Yang paling penting adalah keselamatan ditapak di dalam bahagian keempat seperti yang saya cakap tadi. Bahagian keempat ada banyak, ada lebih kurang 19 peruntukan. Antaranya adalah kestabilan struktur, kerja pengorekan, keselamatan kenderaan, keselamatan elektrik, keselamatan lemas, lagi apa lagi? Ada banyak bahan letupan. Kalau tuan-tuan rasa tanpa
additional triple S di bawah subkontraktor, perkara-perkara itu boleh dijalankan tanpa risiko. Dan okeylah, good. Kita lebih orang kata tu efisien kan, walaupun pekerja kurang, semua selamat. Walaupun ada triple S yang ramai, walaupun ada CSS yang ramai dekat tapak, adakah ia menjamin keselamatan di tapak? Tidak. Tidak. Apa yang paling penting adalah matlamat yang ditetapkan di bawah OSHA ataupun di bawah CDM ini. Dia adalah lebih kepada goal setting. Dia bukan lagi prescriptive macam FMA. Dia lebih kepada self-regulation. Kalau tuan rasa susah nak comply, susah nak dapatkan site yang selamat, lantiklah ramai orang supaya lagi ramai orang boleh buat penyeliaan kan. Dia macam stick dengan carrot lah. Kalau pekerja kita semua boleh patuhi arahan, kita bagi dia carrot yang dia boleh makan. Tetapi kalau dia degil, selalu buat shortcut, cut corner dan sebagainya, kita bagi dia stick dengan macam mana, buatlah pemantauan, supervision dan sebagainya. Dr. Samir. Ada suara yang perlahan saya tak dengar. Boleh cakap kuat sedikit? Dr. Samir. Suara slow dan jauh. Betul lah. Tak Tuan Haji boleh dengar. dekatkan apa dengan laptop Tuan Haji? Dekatkan dengan laptop tak? Okey, saya rasa dah pukul 11 kita harus Kita harus ditamatkan lah. Okey. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur dan juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudi kekal bersama saya. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin ingin memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang keberadaan saya pada tempoh berapa jam hari ini, kalau ada terkurang ke terlebih, terkasar bahasa dan sebagainya, mengguris hati, saya mohon maaf. Okey, saya serahkan balik kepada Tuan Haji. Dipersilakan Tuan Haji. Terima kasih. Assalamualaikum. Dia dengar? Tak boleh lah. Tak dengar Tuan Haji, slow. Sekejap. Ada cakap ke? Tak dengar apa-apa ni. Tak ada. Saya rasa admin take over lah. Okey, saya take over lah. Okey, alright, okey. Speaker mic Tuan Haji ada problem sikit. Okey, dengan ini saya akhirilah sesi kita. Dengan ini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. IR Dr. Syamir dengan penyampaian dan perkongsian. Kalau diikutkan memang tak habis, boleh sampai pukul 12 ni kalau kita tak stop. Okey. Dan terima kasih juga pada tuan moderator kita, Tuan Haji Arsyad, untuk moderator pada hari ini. Jika tiada apa lagi, saya akan akhiri sesi ini. Sorry. Dan terima kasih juga pada partisipan kita. Hari ini partisipan kita mencapai hampir ke 100 packs. Alhamdulillah. Okey, dengan ini saya untuk pada minggu hadapan kita akan bersama Tuan Razwan Hilmi bin Mat Suji dengan topiknya medication safety. Okey, jika tak boleh kita akan jumpa pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua.